Assalamualaikum, salam sahabat YouTube. Okey, minggu lepas saya tak buat video apa-apa sebab minggu lepas memang sibuk. Dan lepas tu yalah, ada aktiviti lain kan. Hujung minggu lepas saya pergi kedua kahwin anak saudara. Jadi itulah, minggu lepas saya tak buat apa sangat kat kebun ni. Saya datang tabur baja, saya datang tukar umpan perangkap kuman tanduk kan. Lain daripada tu saya tak buat apa sangat lah, servis kereta apa semua lah kan, sebab nak pergi ke Port Dickson kan. Lepas tu minggu ni baru nak start buat kebun balik lah. Ni pun setakat 2 hari punya kerja lah ni. Hari Isnin saya tak datang kebun juga, rehat lah sebab hari Ahad baru balik kan. Drive jauh ni memang kita rehat panjang sikit lah kan. Jadi ni baru hari Selasa saya mesin sini semalam kan. Jadi semalam saya mesin ni dah jumpa masalah baru dah. Masalah dia kejap lagi saya tunjuk. Sambil-sambil tu ni lah keadaan kat sini. Nanti saya nak tanam pokok petai kan. Tak tahulah nak tanam muat untuk 9 busut kan. Saya tak buat 10 lah macam barisan pokok mangga tu. Saya buat 9 je kan. Muat untuk 9 pokok. Hujung sana tu pokok durian, sini pokok petai, sebelah tu mungkin pokok buah-buahan biasa kan. Pokok buah-buahan biasa macam pokok abiu ke, pokok apa-apa je lah yang rare yang payah nak cari buah ada sekarang ni kan. Yang kita boleh bela secara orang kata berbuah kecil pun dah boleh berbuah lah kan. Sebab saya tak nak dia bersaing dengan pokok kelapa. Jadi inilah masalah yang saya baru jumpa. Tak nampak. Tu dia sarang tebuan. Biasalah kat kebun ni kan, ada je benda-benda hidupan liar ni. Kadang-kadang dia benda yang kita boleh orang kata abaikan, kadang-kadang benda yang kita kena ambil tindakan lah kan. Tak boleh nak abaikan macam tu je lah. Jadi kalau orang kampung biasanya datang malam-malam bakar sarang kan. Tu cara paling orang kata paling common lah kan. Tapi saya nak membakar ni rasa macam tak tahulah, sebab ada orang kata tak boleh, haram bakar binatang hidup apa semua kan. So betul lah kot, memang ada larangan lah kita membakar haiwan hidup. Tapi bukan nak bakar saja-saja. Haiwan yang berbahaya ni kalau dah itu cara dia, kita bakar je lah kan. Nak buat macam mana kan. Cumanya itulah, disebabkan saya ni ada banyak racun serangga. Kita pakai racun serangga lah. Racun yang saya akan guna adalah racun cypermethrin. Inilah racun dia, cypermethrin kan. Ini botol yang baru. Ni 40 ml untuk 10 liter air. Tapi saya mungkin pakai 20 je lah. Sebab ni tebuan ni bukanlah dahsyat sangat macam kuman tanduk. Kuman tanduk dahsyat. Spray baygon pun tak mati terus kan. Dia kena spray ni kan, biar kejap kan. Dia dah menggila dulu, dia dah mengontor-kontor dulu apa semua. Lambat jugalah dia mati. Macam tebuan ni, kalau kita spray baygon tu, dia tumbang terus kan. Dia menggeletik-geletik kat bawah je. Tak macam kuman tanduk. Jadi saya mungkin kurangkan lah, pakai 20 ml je lah kan. Pekat sangat pun, pekat pun tak rugi lah kan. Kalau pakai 40 ml pun tak rugi kan. Sebab kita kalau boleh kita nak confirm kill kan. Kita bukan nak speculate kill, kita nak confirm kill. Ini yang botol lama, ada sikit lagi baki. Saya mungkin pakai 20 ml sebab 20 ml tu pun berlebih dah tu kan. Berlebih dah rasanya. Memang cypermethrin ni boleh bunuh tebuan, tak ada masalah kan. Memang dah orang kata documented punya case lah. Dia memang boleh bunuh tebuan. Sebab ini pun cypermethrin juga kan. Dia punya kandungan cypermethrin dia, kejap saya tunjuk. Cypermethrin dia 0.2%, imipropyl dia 0.2%. Jadi itulah, saya set up dulu lah kan. Saya set up macam mana
Kereta ni saya tutup semua tingkap. Standby kat bawah kan, just in case. Kemudian kalau ikutkan saya nak kais rumput sikit, bubuh dalam kerek tu kan, bakar bagi ada asap nipis sikit kan. Tapi nanti kan dia tak berkumpul kat situ pula. Kita nak dia berkumpul kat situ, daripada dia lari berterabur, lepas tu kita sebur racun, lepas tu tak semua mati kan. So step tu saya abaikan kan. Tapi kalau orang kampung dulu-dulu memang nak bunuh dia malam-malam, pakai asap tu apa semua tu, orang dah standby jamung api apa semua, galah tu pakai api apa semua, bagi ada asap-asap supaya dia tak serang kita kan. Lepas tu kita bakar lah. Saya akan sembuh racun. Akhirnya saya pakai 40 ml jugalah kan, lebih kurang lah 30 ml lebih. Saya habiskan botol lama ni kan. Botol lama ni memang dah habis lah, clear kan. Alang-alang nak habis sebab tuan-tuan tadi tengok 20 ml tu ada lebih lagi. Tak apalah, kita isi habis lah 40 ml. Tapi masih agak saya akan pakai 10 liter air saja. Lebih kurang satu ni lah, satu pokok tu je. Saya tak nampak lagi pokok lain ada sama agak. Pekat sikit tak apa, confirm kill. Cumanya itulah apa nama, kalau orang nak buat ni sebenarnya orang tak buat panas-panas kan. Tapi saya ni macam itulah, orang kata berbelah bagi nak buat ke tak nak buat, kena buat tak nak buat. Tapi lalas sekali hentam sajalah, malas fikir lah kan. Kalau kita tangguh, dia bukannya hilang, dia akan membesar kan. Sarang tu akan membesar. Jadi tak apalah, fikir. Kita buat kita punya backup plan kan. Backup plan saya apa-apa hal saya umban je tangki pam ni. Yang tu lah kereta saya lagi duduk dalam tu lah. Kunci kereta pun dah ada dalam tu kan. Pintu pagar je lah tutup, tapi tak apa, sebab kita boleh on kereta, duduk dalam kereta tu relax lah sampai dia dah kurang dah serangan dia tu kan. Kalau dia mengamuk lah kan, kalau saya sembuh situ, dapat kat situ, memang confirm dia habis, alhamdulillah lah. Tak adalah kita perlu backup plan tu kan. Seburan yang saya akan pakai adalah kabus. Lepas tu pam racun ni pun saya ada 2 motor. So dua-dua motor tu saya pakai. Lepas tu kita spray kabus supaya dia punya spread dia besar kan. Kemudian bila kita dah dapat konten yang orang kata dia punya bila kita dah dapat kawal konten dia punya individu yang ada dekat luar sarang tu, kemudian baru kita pakai semburan yang tajam untuk sembuh ke dalam sarang kan. Sebab mula-mula sekali kita kena buat containment lah kan. Containment ni benda-benda yang kecil-kecil ni dia yang akan serang kita itu dulu kan. Kita kontrol yang tu dulu, kemudian baru kita attack sarang. Okey, ni saya dah laraskan semburan nozzle. Saya tak pakai yang paling halus, sebab paling halus dia tu mudah sangat orang kata dibawa angin. Angin agak kuat sikit kan. So yang ni adalah yang paling kembang lah, yang boleh kita sembur lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim kan. So inilah setting dia. Saya pergi set up kamera kejap. Macam biasa kan, pakailah topeng dengan cermin mata kan, sebab mungkin akan masuk habuk dalam mata kan. Jadi kita pergilah, apa-apa hal pun baca bismillah kan. Ini sebab dia masuk tempat saya. Kalau saya pergi tempat dia, mungkin kita cukup baca apa, salam Nabi Sulaiman, doa Nabi Sulaiman dengan salam Nabi Nuh. Kalau kita masuk tempat dia, sebab kita pun tak bercadang nak duduk tempat dia, kita nak lalu saja. Ini cerita dia buat sarang kat tempat kita. Kita hari-hari nak kerja, sarang dia makin besar kan. Jadi pilihlah cara apa pun. Yang nak rasa nak bagi salam tu, bagilah salam hari-hari kan. Nak buat macam mana kan.
Okey, kita biar dulu lah kot. Dia tak mati macam kena sembuh dengan baygon. Baygon dia tumbang terus. Kan, dia kena-kena tu dia jatuh kelitek terus. Ini dia kena tu dia terbang merata lagi. Kan, mungkin ambil masa kot. Biar dululah. Jadi hasil dia memang lain sikit lah. Kalau macam pakai apa ni, Fumakila vape ala-ala baygon ni, kan, kategori racun lipas ni. Macam saya sembuh itu hari yang penyengat kecil-kecil dekat pokok durian IOI saya tu, kena je dia tumbang terus. Kan, itu yang itulah yang jenis aerosol tu, baygon tu. Yang ni kena dekat dia tu, dia macam dia mandi dulu, dia terbang-terbang, dia datang dekat kita serang apa semua. Kan, kemudian tak tahulah dia jalan situ ke belum kan. Saya bagi dulu masa dalam 10 minit kat dia. Lepas ni nak pergi tengok lah. Kan, racun pun ada lagi baki dalam 5 liter kot. Adalah 5 liter rasanya. Kan, nak buat apa banyak-banyak racun ni kan. Tak apalah, kita tengok dia lagi 10 minit. Kalau dia tak mati, kita sembuh lagi lah. Kan. Okey, memang tak mati lagi Boleh diperhatikan. Oh, tak nampak lah. Dia dah ada lagi dalam lubang tu, duk terbang-terbang ni. Jadi itulah. Kan, Cypermethrin tadi tu macam tak berkesan sangat lah. Padahal dia dah racun serangga tu. Nampak? Dia terbang keluar. Jadi jangan salahkan orang lah yang membakar sarang tumbuhan. Sebab memang tak tahu nak pakai racun apa. Kan? Kalau ni pun saya standby lah, kok-kok ada yang datang kan. Takkan nak ikat dengan galah spray dalam tu. Susah pula nak fikir cara nak buat galah tu kan. Jadi tak apalah, nantilah kita fikir cara lain. Okey, saya baru selesai menyembur racun Cypermethrin untuk second round. Kan, saya guna baki yang 5 liter tadi. Cumanya macam itulah. Kan, secara teori dia Cypermethrin ni boleh membunuh banyak jenis serangga. Kan, cumanya kesan tu mungkin tak serta-merta. Jadi apa-apa hal pun saya cuba habiskan dulu 10 liter, saya sembuh dekat situ, bagi dia berbau. Kan, manalah tahu kot-kot apa yang ada dalam sarang tu lemas nanti dengan bau Cypermethrin tu. Sebab cara dia bekerja macam tu. Dia jenis keluarga pyrethroid, kan. Dia menyerang saluran pernafasan, lepas tu dia serang saraf ke apa benda ke lantak lah tu. Kan, banyak cerita dia. Dia tak perlu makan, kan. Kalau macam setengah-setengah racun tu dia kena makan. Bila dia kena makan, kan, macam apa, emamectin. Serangga kena makan baru dia mati. Yang Cypermethrin ni tak payah. Dia jenis sembuh pada dia pun dia mati kan. Macam tu lah. Jadi apa-apa hal pun mungkin sehari 2 lagi lah kita tahu apa result dia. Besok hari Jumaat saya mungkin tak datang kebun, hari Sabtu saya datang lah. Kan, ni pun saya nak teruskan kerja saya dengan sembuh Ketosan Plus daripada Trajectory dengan apa nama tu, cuka kayu. Kan. Jadi sebelum mengakhiri video, saya nak mengucapkan tahniah lah kepada keluarga besar saya. Anak kakak saya yang sulung, yang bongsu, baru kahwin juga lepas raya haji hari tu. Lepas tu yang terbaru ni yang tadi lah yang saya cerita dekat Podisen tu. Kan? Jadi tahniah dan selamat menempuh kan alam baru. Alam menjadi suami kan, belum lagi menjadi alam bapa orang. So apa-apa hal pun, itu je lah perkongsian saya pada kali ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani. Terlupa. Antara sembuh Cypermethrin dengan bakar sarang tebuan ni, saya rasa baik bakar lah. Alhamdulillah, pokok ke-6 keluar seludang. Pokok ke-6 keluar seludang. Yang ni pokok ni dekat dengan pokok mangga ni.